Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan memperkenalkan program Dasar Peluang Kedua pelepasan Fast Track 2026 yang membolehkan individu bankrupt dilepaskan dalam tempoh seawal 36 hari bekerja. Program berkenaan memberi tumpuan kepada 4 kumpulan sasar iaitu ibu atau bapa tunggal, peminjam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, mangsa penipuan keuangan serta pembeli rumah bagi projek terbengkalai. Rejim kebankrapan orang lihat daripada satu sudut memang agak tidak berperi kemanusiaan, tetapi undang-undang adalah tetap undang-undang. Dengan konsep peluang kedua ni, kegagalan yang jujur bukanlah hukuman seumur hidup. Kita juga mesti mengambil hakikat bahawa kadang-kadang situasi yang menyebabkan seseorang tu dalam keadaan kebankrapan, bukan semua orang nak jadi bankrupt. Tapi saya tak nafikan ada orang bankrupt sebab dia suka belanja lebih pada yang dia mampu. Bagi memperkukuh pelaksanaan, Jabatan Insolvensi Malaysia memeterai MOU dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK bagi menyediakan khidmat nasihat keuangan secara komprehensif dan berstruktur kepada individu terlibat. MDI juga akan memeterai kerjasama strategik dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS bagi membantu penggiat industri kreatif yang terjejas. Sehingga 2025, MDI melepaskan 204,487 individu daripada status bankrupt serta menyelesaikan 6,564 kes penggulungan syarikat melepasi sasaran ditetapkan kerajaan. Permohonan pelepasan kini dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian melalui portal e-insolvensi tanpa bayaran, dengan pemohon boleh menyemak status secara langsung bagi meningkatkan ketelusan perkhidmatan. Transformasi itu terbukti berkesan menerusi pelaksanaan program Fast Track Peluang Kedua 2.0 oleh Jabatan Insolvensi Malaysia yang kini mampu memproses pelepasan bankrupt dalam tempoh hanya 36 hari secara dalam talian.